Kita nak cerita sikit pasal brake master pump dengan brake booster ataupun brake servo. Hello guys, Ajak sini. Hari ni kita nak sentuh sikit cerita pasal brake. Dekat depan saya ni ada satu brake booster ataupun brake servo, satu lagi ada brake master pump. Dua-dua function yang berlainan tapi dalam sistem brake. Ini kebetulan kereta ni dua-dua rosak serentak. Saya cerita ni dulu lah. Ni namanya brake booster ataupun brake servo. Ini memang jarang rosak. Tapi kalau dia rosak, kita boleh tahu senang je. Apa tekan brake, RTM drop. Itu dah mula tunjuk kerosakan dia lah. Kalau kata betul-betul dia dah rosak, hampa nak tekan brake tu keras. Inilah dia. Tujuan brake booster ni dicipta adalah untuk mengurangkan tekanan waktu hampa nak brake. Kayaknya hampa tekan brake sikit, brake dah cengkam. Macam tu lah cerita dia, macam tu lah konsep dia, macam tu lah basic dia. Ini namanya brake master pump. Kat sini lah terletaknya minyak brake. Kalau hampa nak tengok minyak brake kotor ke tak ke, inilah dia. Apa tanda-tanda benda ni rosak? Bila hampa tekan brake macam kosong. Boleh jadi ada angin dekat dalam sistem brake hampa. Itu kita kena bleeding lah. Dah lah brake macam kosong. Kereta pun macam brake tak brake je. Itulah bahaya kalau kata benda ni rosak. Kalau kata hampa ada masalah yang sama, boleh roja kita. Kalau ada soalan boleh komen, nanti kita akan reply. Jangan lupa like dan follow kita banyak. Terima kasih. Itu saja. Thank you. Bye.